Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, selamat sejahtera. So, welcome to the session. So, ini adalah sesi live bersama dengan Afiq English untuk slot programmer. Alright, Afi Abah pun dah join. Hi, Azim Muhammad pun dah join. Hi, welcome to the session. Right, okay, jadi kalau kata anda mungkin belum follow kami lagi, okay, untuk baru pertama kali bersama kami, anda boleh follow dulu akaun TikTok Afiq English untuk anda tidak terlepas sesi live kita pada masa akan datang. Dan untuk yang baru join, Mami Naura, hi, welcome to the session. Hari ini kita nak belajar tentang apa beza di antara perkataan stopped dengan stop to, right? So ada beza dia, nampak macam sama kan, right? Dia kata sama je sir, stopped dengan stop to, nampak macam sama tapi sebenarnya tak sama, right? Jadi mungkin dekat sini ada orang dewasa yang mungkin tengah cari kelas bahasa Inggeris, perlu guna bahasa Inggeris dekat tempat kerja, sebagai contoh masa cakap dengan klien ke, masa dalam meeting ke. Jadi khas untuk anda, untuk orang dewasa yang bekerja mungkin tengah riki-riki kelas bahasa Inggeris, anda nak tahu tentang package pembelajaran yang ada dekat Afiq English ni, so anda boleh tengok dekat bahagian bawah sekali, di bahagian kiri sekali, okay, ada button yang boleh anda tekan dan anda boleh tekan button tu untuk anda dapatkan sesi trial session kita ataupun trial class kita. Okay, Kamariah Kamis, okay, welcome to the session. Aisyah, Husnafi, okay, Success 555, okay, Fazila, welcome to the session. Right, so hari ni kita akan belajar, okay, dalam slot programmer kita bersama dengan Afiq English sekarang ni, anda akan belajar tentang apa beza di antara stopped dengan stop to. Tapi sebelum tu, saya nak tunjukkan kepada anda true story dulu. Nampak dekat atas kepala saya ni. Right? So, ni true story siapa ni, sir? Salah seorang daripada prospek kami. Ada isu macam dekat atas ni. Dan mungkin isu yang ada atas kepala saya sekarang ni, okay, yang anda nampak sekarang ni, adalah isu anda juga. Mungkin anda pun ada isu yang sama. Okay, jadi jom sama-sama kita tengok apa isu dia. Okay, baru je cakap, stuck, dia kata. Tak ada idea. Tak ingat vocab. Okay. Kawan-kawan pelik, kawan-kawan gelak, jadi down sampai sekarang. Jadi siapa yang mungkin ada isu macam ni? Kita tahu kan, kita nak kena praktis. Jadi anda pun cuba-cubalah speaking dekat tempat kerja dengan kawan-kawan dan sebagainya. Tapi kawan-kawan pula tak support. Okay, kalau macam dia ada perasan anda punya ayat tu macam kelang kabut sikit, anda punya ayat tu tersangkut-sangkut sikit, perkataan tu mungkin tak betul ataupun struktur ayat tu tak betul. So, mungkin ada yang pernah kena ketawa dengan kawan-kawan dia dan itu yang buatkan dia down sangat. Kenapa jadi macam ni? Jom kita tengok. Kenapa jadi macam isu macam atas kepada saya ni? Nombor satu adalah kurang vocab. Kurang vocab yang terus boleh gunakan. So, anda kurang vocab dalam kepala. So, mungkin ada yang kat sini tak faham maksud vocab pun. Tak faham pun maksud vocab tu apa. So, saya bantu anda. Vocab tu adalah vocabulary. Vocabulary tu adalah perbendaraan kata. Jadi, bila kita kata kita lemah vocab, sebenarnya apa benda lemah vocab ni? Lemah vocab ni maksudnya, okay, ada perkataan dalam bahasa Melayu anda tahu. Oh, ni habuk. Oh, ni adalah tingkap. Oh, ni adalah langsir, okay? Anda tengok, anda tahu nama-nama dalam bahasa Melayu, tapi anda tak tahu dalam bahasa Inggeris. So, tu kita panggil lemah vocab. Right? Jadi, kalau kita tak ada vocab, ataupun lemah vocab, ataupun tak banyak vocab dalam kepala, susahlah bila kita nak speaking. So, bila kita speaking, kita buat ayat, kita kena guna banyak vocab dalam ayat tu. Jadi, kalau kata anda lemah vocab, so definitely anda akan ada isu bila anda nak speaking. So, apa yang berlaku? Biasanya lah, anda rasa apa yang berlaku biasanya untuk orang yang lemah vocab ni, bila dia cuba speaking? Dia akan mix language. Dia akan gunakan, okay, ini bahasa Melayu, ni bahasa Inggeris. Sampai dekat perkataan yang dia tak tahu dalam bahasa Inggeris tu apa, dia akan tukar kepada bahasa Melayu. Setuju kan? Jadi kat sini nampak macam kurang profesional dekat sini. Dan tak mustahil ini yang bagi impact pada keyakinan anda bila nak speaking. So, bila kawan-kawan kita yang kaki bahan tu nampak kita ada masalah cuba speaking, itu yang kena ketawa dan sebagainya tu. Right? Okay, sebab nombor dua adalah anda takut untuk cuba lagi. Dah pernah kena ketawa, kemudian anda tak cuba lagi. So, bila anda tak cuba, sebenarnya apa yang berlaku? Anda tak praktis. Okay? Bila anda tak cuba, sebenarnya anda tak praktis. Jadi, bila anda tak praktis, equals to anda tak mahir. Dapat So, sebenarnya untuk nak jadi mahir, kita kena praktis. Jadi, bila anda pernah ada experience kena ketawa, jadi anda terus tak nak praktis lagi, tak nak cakap lagi, tak nak speaking lagi. Sebenarnya anda menolak peluang untuk praktis. Jadi, bila anda tak praktis, anda takkan mahir. So, itu dia. Right? So, macam yang saya bagi tahu tadi, untuk slot live hari ni, kita nak belajar tentang apa beza stopped dengan stop to. Right? So, siapa-siapa yang mungkin dekat sini selalu jumpa perkataan stopped, selalu jumpa perkataan stop to. Saya nak tanya pada anda faham tak maksud dia? Faham tak cara penggunaan dia? Okay, kalau kata anda spend dengan saya around lebih kurang 30 to 40 minutes hari ni, saya jamin pada anda akan terus faham stopped dengan stop to ni. Boleh Okay, jadi sekarang ni saya beri kepada anda dua ayat. Cuba tengok dua ayat ke atas kepala saya ni. Ayat yang pertama adalah I stop complaining. Okay, sebut. I stop complaining. Right. Lagi sekali kita sebut I stop complaining. Okay, ayat yang kedua ini yang saya risaukan. Okay, yang anda kena fokuskan. Okay, ayat pertama tu dia direct lah. I stop complaining ni adalah
saya berhenti bersungut. Kan banyak orang kan dia suka complain. And then mungkinlah one final day dia perasan, complain ni tak bagi apa-apa impact pada dia. So lepas tu dia kata, okay lah saya nak berhenti bersungut, saya nak fokus pada solution. Saya lepas ni nak jadi orang yang sangat-sangat positif. Saya nak berhenti bersungut, saya tak nak complain lagi, saya nak fokus on conclusion ataupun dia punya solution, penyelesaian. So itu jelas untuk ayat yang pertama. I stop complaining. Saya dah berhenti bersungut. Saya dah berhenti complain. Lepas ni saya jadi orang yang positif. Saya nak jadi orang yang fokus pada solution, pada penyelesaian. So itu jelas untuk ayat yang pertama. Okey, untuk ayat yang kedua. Okey, untuk ayat yang kedua. Okey ma, ready, ho ke, ayi, apa tu? Time dako, John oi, apa tu? Saya tak faham lah tu apa tu. Siapa ni ya? Gangster, masum jati. Okey, saya tak faham apa yang anda cakap. Saya tak apa faham apa yang anda cakap. Okey, ada tak saya punya admin dalam saya punya sesi ni? Kalau ada admin saya dalam sesi ni, ada administrator saya dalam sesi ni, boleh tak tolong control? Okey, sebab ada yang spam. Okey, ada yang spam dalam kita punya sesi ni. Okey, tak apa. Okey, yang ada, okey, jangan fokus pada apa yang dia komen tu, fokus pada saya. Okey, fokus on me. Saya nak fokus pada saya. Sebab saya nak terangkan tentang bahaya yang ayat nombor 2 tu. Sebab anda mungkin tersalah faham ayat nombor 2 dan maksud dia berbeza langsung. Right? Okay, cuba tengok ayat nombor 2 tu. I stop to complain. So banyak orang kata ayat nombor 2 tu maksud dia sama macam ayat atas tu. Tu bahaya tu kalau itu fahaman anda. Ayat atas itu clear. I stop complaining adalah saya berhenti bersungut. Okey, saya berhenti merungut. Saya berhenti komplain. Itu maksud dia ayat nombor 1. Tapi ayat nombor 2, sekiranya anda kata ayat nombor 2 tu sama maksudnya dengan ayat nombor 1. Maksudnya saya berhenti berungut. Saya berhenti komplain. So itu adalah silap. Okey? Nampak sama kan, tapi maksud dia tak sama. Okay, now saya akan explain apa beza di antara ayat pertama dengan ayat kedua. Yang maksud dia adalah totally different, bukannya slightly different. Perbezaan dia bukannya sikit-sikit, perbezaan dia adalah vice versa, berlawanan, bercanggahan. Okay, nampak? Ayat dia nampak macam sama maksud, tapi sebenarnya dia tak sama, maksud dia tak sama langsung. Tengok lagi sekali. I stop complaining dengan I stop to complain. Okay, ada orang kata I stop to complain. Oh, saya faham, dia nak berhenti bersungut dah. Kalau itu yang anda faham, anda silap besar untuk ayat nombor 2. I stop to complain bukannya, oh saya nak berhenti merungut, saya nak berhenti komplain. Bukan. Itu adalah ayat yang pertama. I stop complaining, yes. I stop complaining adalah saya berhenti bersungut. I stop to complain, okay now, jom tengok apa beza dia. Okay now, saya bagi soalan kepada anda. Kalau dia punya pengertian dia, saya dah tak mengadu dah. Saya dah tak komplain dah. Okay, patut guna ayat yang mana satu. Okay, jom kita buat macam mini pop quiz. Okay, anda boleh cuba bagi jawapan anda. Patut guna ayat yang mana? Kalau maksud dia adalah saya dah tak mengadu. Saya dah tak komplain. Adakah patut kita pakai A, I stop complaining? Ataupun patut kita pakai ayat B, I stop to complain? So, which one is the correct one? Right? Which one is the correct one? Mira, hi Mira. Mira E dah join. Hi. Right? So, Kak Ros kata A, I stop complaining. Terima kasih Kak Ros. Okay? Ada tak yang nak cuba? Okay, kat sini ada rambut-rambut putih kata B, I stop to complain. So, ada percanggahan jawapan dekat sini. Okay? Kak Ros kata A. Tapi rambut-rambut putih kata B. Okay, yang lain-lain yang tengah tengok, apa jawapan anda rasa? Kalau kata pengertian dia adalah saya dah tak mengadu. Saya dah tak komplain. Saya dah berhenti komplain. Saya dah tak komplain dah. Adakah A, I stop complaining ataupun B, I stop to complain? Jawapan dia, kita tengok betul-betul, jawapan dia adalah I stop complaining. Okay, sebut. I stop complaining. So, maksud I stop complaining ni adalah saya dah berhenti mengadu. Saya dah berhenti dah komplain ni dah. Saya dah tukar dah attitude saya. Dulu saya seorang yang suka komplain, okay kan? Tapi sekarang ni saya nak gunakan tahun 2026 ni, saya muhasabah diri saya dah tak nak komplain dah. So better saya tukar cara berfikir saya daripada saya terus komplain itu, komplain ini, komplain itu, komplain ini. Saya nak jadi orang yang optimis, saya nak jadi seorang yang positif, sentiasa fikir solution, penyelesaian. Itu lagi bagus. Nampak tak?
So kalau itu maksud dia adalah I stop complaining. Right. So kalau sekarang ni, okay, now ni penjelasan untuk ayat yang I stop to complain. Okay, saya bagi dah jawapan siap-siap. Okay, tengok, tengah buat benda lain. Anda tengah, contoh macam anda tengah buat kerja ke, anda tengah buat apa lah, anda tengah buat perkara-perkara lain. Kemudian anda berhenti sekejap untuk komplain. Dah nampak tak? So ni yang saya kata, maksud dia berbeza langsung. Kalau anda faham, I stop to complain tu maksud dia sama macam I stop complaining, anda silap. Okay, anda silap. So sekarang ni tengok saya bagi situasi dia. Situasi dia adalah anda tengah buat benda lain. Contoh anda tengah buat kerja sebagai contoh. Anda tengah buat kerja kan. Anda ataupun apa jugalah perkara yang anda tengah buat. Anda tengah buat perkara lain. Kemudian anda berhenti kejap buat benda tu sebab anda nak komplain. So barulah sekarang ni patut guna ayat yang mana satu? A, I stop complaining. B, I stop to complain. Okay? I stop to complain. Sebentarlah saya bantu. I stop to complain. Okay, sekejap. I stop to complain. Okay, sebentar. Saya betulkan balik saya punya slide ni. Okay, sebentar ya. Okay, semua nampak ke slide saya? Alright. Okay, saya harap anda nampak slide saya. Sebentar saya check balik, betul ke? Okay, so ni betul. Okay. So sekarang ni anda tengah buat benda lain, anda tengah buat perkara-perkara lain. Contoh ada perkara yang anda tengah buat kerja dan sebagainya. Dan anda stop sekejap buat kerja untuk mengadu. So dekat sini, anda tengah buat benda lain, anda berhenti sekejap buat kerja tu untuk semata-mata untuk mengadu. So dekat sini, I stop to complain. Betul. So jawapan yang betul adalah B. So dekat sinilah sebenarnya saya nak anda fokus. Sebab banyak orang, dia faham, anda tengok pada pilihan jawapan tu sahaja. Okay, A and B tu. Banyak orang dan terlalu ramai orang yang saya jumpa, yang bila saya tanya ataupun bila dia faham ayat ni, dia kata ayat ni sama maksud. Itu bahaya tu. Right? So dalam sesi kita, dalam slide kita pada hari ini, saya nak bantu anda untuk anda benar-benar jelas. So I stop complaining, barulah istilah dia sama, insyaAllah sama macam apa yang ada dalam kepala kita, saya berhenti merungut. I stop complaining adalah saya berhenti merungut. Tapi kalau anda kata yang ayat B tu, I stop to complain. Banyak orang kata, oh dia sama aja, saya berhenti merungut. So ini bukan saya berhenti berungut. Okay? I stop to complain ni adalah tengah-tengah buat kerja, kemudian anda stop sekejap buat kerja anda tu untuk mengadu. Maksudnya anda nak mengadu. Tapi anda mungkin tengah buat kerja, okay, aku berhenti buat kerja ni kejap. Aku nak komplain. So itu barulah I stop to complain. Barulah maksudnya I stop to complain. Maksudnya saya berhenti sekejap daripada buat apa yang saya tengah buat sekarang ni semata-mata untuk saya komplain. Saya nak fokus pada saya nak komplain sekarang ni. Tadi saya tengah buat kerja. Saya sanggup berhentikan kerja saya untuk nak komplain. Nampak? So itu adalah I stop to complain. Jelas tak? So apa beza dia tadi? Beza dia tadi adalah stop campur dengan verb yang ada ing. Contoh macam stop complaining. Okay, so ini adalah untuk nak cakap sesuatu yang kita dah berhenti buat. Okay, nak cakap contoh macam yang stop complaining. Okay, kita dah berhenti komplain. Stop playing badminton. Maksudnya saya dah berhenti main badminton. Stop watching TV. Maksudnya saya dah berhenti tengok TV dah. Sekarang ni saya dah tak tengok TV dah. Okay, so kalau macam stop campur dengan verb yang ada ing, nak cakap yang kita dah berhenti buat sesuatu aktiviti tu. Ataupun aktiviti yang kita cakap tadi. Contoh macam stop playing badminton at night. Okay, maksudnya saya dah stop dah. Saya dah berhenti daripada buat aktiviti bermain badminton pada waktu malam. Contohlah. Dulu saya main badminton pada waktu malam, tapi sekarang ni saya main badminton pada waktu siang. Saya dah berhenti dah main badminton pada waktu malam. Stop playing badminton at night. Nampak tak? So bila kalau macam kita guna stop pada verb yang ada ing tu, maksudnya kita dah berhenti dah buat aktiviti tu. Dia lebih kepada habit sebenarnya. Okay, siapa jelas? Contoh macam stop smoking. Kan? Maksudnya saya berhenti dah. Contoh macam tak kisahlah saya ke, dia ke, Ali ke. Stop smoking. Maksudnya dia dah berhenti daripada tabiat merokok. Dah berhenti daripada perbuatan merokok. Dapat tu yang kita buat stop smoking. Jelas?
Siapa jelas, komen jelas. Okay, tapi kalau kata macam kita buat stop campur dengan to, okay, lepas tu kita buat verb dekat situ kan, ada verb kan, stop to, contoh ayat tadi kan, stop to smoke, contoh, stop to smoke. So jangan ingat itu adalah ayat, oh berhenti merokok, itu salah. Okay, yang berhenti merokok tu adalah stop smoking. Kalau kata dia punya ayat tu contoh macam, okay, she stopped to smoke. Jangan ingat macam, oh dia dah berhenti merokok. He stopped to smoke. Oh dia dah berhenti merokok. Salah tu. Maksudnya dia berhenti buat apa yang dia tengah buat semata-mata untuk merokok. Contoh macam katakanlah dia tengah bekerja. Dia tengah bekerja and then he stopped to smoke. Bukannya dia berhenti merokok. Dia berhenti buat kerja dia tu untuk dia merokok. Faham so itulah maksud dia. So ni yang saya kena highlight betul-betul sebab saya pernah dengar dan pernah terjumpa orang tersalah maksud. Dan bila tersalah maksud tu bukannya 1-2 orang, majoriti, ramai pula. Contoh kan ayat tadi kan, okay, he stopped to smoke. He stopped to smoke. So ada orang kata macam, oh baguslah dia dah berhenti merokok. Alamak, itu silap tu. Patutnya stop smoking, baru berhenti merokok. Kalau he stopped to smoke, maksudnya apa tadi? Dia berhenti buat apa yang dia tengah buat. Contoh dia tengah memandu, dia berhenti, he stop, dia berhenti. Dia berhenti dekat mana-mana R&R ke apa ke, he stop. Untuk apa? To smoke, untuk merokok. Nampak tak? So dekat sini dia berhenti buat sesuatu untuk buat sesuatu yang lain. Okay, dia berhenti buat sesuatu, contoh dia tadi macam dia tengah bekerja, dia berhenti bekerja sekejap, to smoke, untuk merokok. So dia berhenti untuk buat sesuatu yang lain, ada tujuan baru. So itu maksud dia. Okay, Kak Ros kata jelas, amazing. Siapa yang ada dalam sesi saya, jelas tak? Guys, sama-sama tengah tengok ni, cuba tap screen sikit, okay? Sebab apa tahu, saya minta anda tap screen. Okay, tap screen ni sebab bila anda tap screen, okay, kita dapat banyak kan, orang like tu. So ada peluang untuk kita pergi kepada banyak lagi orang. So orang lain boleh berpeluang belajar juga. Sekiranya anda rasa sesi ni membantu anda, sekiranya anda rasa input ni membantu anda untuk faham, right? InsyaAllah sesi ni juga boleh bantu ramai lagi orang. So bila anda tekan button like, sebenarnya anda tengah bantu kami untuk kami pergi kepada ramai lagi orang. So that ramai orang dapat belajar. Amazing. Okay? Nak lagi best, anda boleh tekan button share. Okay? InsyaAllah ramai-ramai orang dapat belajar. Amazing. Okay, siapa-siapa yang masih baru pertama kali bersama dengan kami, anda belum follow kami, so anda boleh follow dulu akaun TikTok IFK English. Sebab apa? Sebab kita akan ajar banyak perkara. Okay, tapi satu slot, satu topik lah. Satu slot, satu topik. Satu slot, satu topik. So, untuk topik kita sekarang ni apa dia? Saya tengah bantu anda bezakan contoh stop smoking dengan stop to smoke. Tu contoh dah, ada banyak lagi ayat. Okay, ada banyak lagi ayat. Okay, macam tadi, stop complaining dengan stop to complain. So banyak orang kata, stop to complain. Orang kata, stop to complain. Dia kata macam, kau berhenti berungut. Stop to complain. Betul ke tak betul? Silap tu. Okay, so kalau macam kita nak katakan, kau ni banyak berungut dah. Cuba kau berhenti berungut. Cuba kau berhenti komplain ni. Sepatutnya kita kena kata kat dia, stop complaining. Baru betul. Okay. Bukannya, kau ni banyaknya komplain. Perangai kau ni komplain. Cuba kau stop to complain. Itu silap. Okay. Stop to complain maksud dia adalah apa yang kau tengah buat sekarang ni, kau berhenti kejap untuk komplain. Itu baru betul. Okay. Berhenti kejap untuk komplain, baru stop to complain. Tapi kalau macam kita kata dekat dia, kau ni asyik berungut, asyik komplain itu, komplain ini, dah lah tu, berhenti-berhentilah komplain. Itu adalah stop complaining. Dapat? Saya bagi contoh yang kedua tadi apa? Stop smoking dengan stop to smoke. Kalau macam kita nampak kawan kita ada bad habit, okay, merokok kan. Dia merokok pula tak kira tempat. Okay, dia bagi orang lain terdedah kepada bahaya. Jadi second hand smoker sebagai contoh kan. So kita kata kau ni tahun 2026 ni, cuba ambil semangat azam tahun baru. Stop smoking bro. Okay. Stop smoking bro. Kita boleh kata kat dia stop smoking. Itu maksudnya berhentilah habit merokok engkau ni. Tabiat merokok kau ni. Berhentilah. Ambillah semangat tahun 2026 ni. Stop smoking. Itu adalah kita galakkan dia untuk berhenti merokok. Tapi kalau macam kita kata kat dia, kau ni, kita ni makin tua kan. Nampak kau ni macam, yalah, aku sayang kau sebagai kawan. Apa kata? Kau stop to smoke. Itu salah. Okay? Bukannya stop to smoke. Kalau stop, maafkan saya, kejap macam nak bersin. Okay dah, kita sambung balik. Okay, kalau macam stop to smoke, maksudnya
Apa yang kau tengah buat sekarang ni, kau berhenti kejap, pergi merokok. Stop to smoke. Itulah maksud dia. So jangan buat, kau ni aku sayang kau sebagai kawan kan. Apa kata tahun 2026 ni kau stop to smoke. Silap, okay? Sepatutnya stop smoking. Baru betul. Alright. So saya percaya anda belajar sesuatu, bagus, okay? Jangan berhenti, jangan keluar lagi, okay? Sebab kita akan tengok banyak lagi contoh ayat. Supaya boleh trigger anda untuk ada better understanding. Okay, untuk anda betul-betul faham. Okay, jom sekarang ni kita tengok contoh yang berikutnya. Macam yang saya bagi tahu tadi, saya nak bagi banyak contoh. Okay, contoh-contoh lain. I stopped listening to music because it was too loud. Ulang. I stopped listening to music because it was too loud. Maksudnya saya dah berhenti mendengar muzik-muzik yang mungkin genre macam ni lah. Genre macam ni pada saya dia terlalu bising. The music is too loud. So I stopped listening to heavy metal sebagai contoh lah. Contoh mungkin ada yang peminat heavy metal kat sini, maafkan saya. Contoh lah, ini contoh saja. I stopped listening to heavy metal music because it was too loud sebagai contoh. Contoh ayat saja Saya dah berhenti dah mendengar muzik heavy metal ni sebab pada saya muziknya terlalu kuat. Okay, berhenti mendengar muzik. Itu adalah stop listening. Stop listening. Dapat? Ini jelas lah. Ini saya tak risau sangat. Ini saya tak risau sebab ayat ni jelas. Maksudnya dia berhenti mendengar muzik sebab muzik itu terlalu kuat. Ataupun kita letak genre muzik lah. Saya berhenti mendengar muzik bergenre heavy metal ni. I stopped listening to heavy metal music because it was too loud. Sebagai contoh ayat saja. Ini very direct and very clear, betul ayat ni? Right. Tapi kalau kata contoh, I stopped to listen to the announcement. Tengok contoh yang kedua. I stopped to listen to the announcement. So ini kalau kata untuk orang yang tak faham tadi ataupun tersilap faham tadi, apa yang berlaku? So dia akan cakap, oh aku dah berhenti dah mendengar announcement. Semua announcement semua tak guna lah ni, maklumat dia semua tipu lah. So start daripada dulu lagi. Dah 2 tahun dah. Aku berhenti mendengar segala announcement yang orang bagi. Itu silap. Bukan itu maksud ayat nombor 2 tu. Okay? Nombor 2 tu maksud ayat dia adalah I stopped to listen to the announcement. Maksudnya adalah saya berhenti buat apa yang saya tengah buat sekarang ni untuk nak dengar announcement tu. Contoh saya tengah buat kerja kan, saya tengah buat kerja. Kerja saya ni perlukan saya fokus. Tiba-tiba ada announcement dekat TV. Okey, rakyat jelata semua diminta berjaga-jaga. Sekarang ni musim hujan, banyak kawasan dinaiki air dan sebagainya. So banyak announcement. So ada announcement dekat TV. Okay? So maksudnya I stop to listen to the announcement ni adalah, tadi saya tengah buat kerja dan saya dengar pengumuman. Saya berhenti buat kerja saya dan saya fokus pada pengumuman. Saya dengar pada pengumuman tu. Itulah maksud sebenar. Okay? Itulah maksud sebenar ayat nombor 2. Apa saya punya kerisauan tadi ataupun saya punya concern pada anda tadi? Sebab banyak orang dia faham ayat nombor 2 ni adalah I stop to listen to the announcement. Banyak orang faham ayat nombor 2 ni adalah saya dah berhenti mendengar pengumuman. Siapa-siapa buat pengumuman pun saya tak mau dengar dah. Semua ni tipu lah. Okay, pengumuman ni semua tak ada motif lah. Pengumuman ni semua tak ada objektif lah. Pengumuman ni semua tak ada purpose lah. So saya dah berhenti dengar pengumuman dah. Ini semua rumors, tak betul entah tidak. Banyak orang faham yang itu. Bila ayat nombor 2. Ayat nombor 2. I stop to listen to the announcement. Silap tu. Okay. So nombor 2 ni maksud dia adalah saya tengah buat kerja. Ataupun saya tengah buat sesuatu. Saya tengah memandu. Saya tengah bercakap. Saya tengah apa juga yang saya tengah buat. Saya tengah berbual ke apa benda semua. Saya berhenti kejap. Untuk mendengar pengumuman. Okay. Contoh kan dekat mall. Okay, saya tengah borak-borak dengan wife. Sambil-sambil tengah shopping. Okay. Maksudnya kami tengah apa? Kami tengah berbelanja. Kami tengah shopping. Tengah beli barang dapur. Tiba-tiba ada pengumuman. Okay. So saya berhenti sekejap daripada buat apa yang saya tengah buat. Saya dengar pengumuman. So itu maksudnya I stop to listen to the announcement. So itu maksudnya. Jelas tak? Kalau jelas, kalau kata anda rasa jelas, okay, penjelasan yang saya bagi tadi, cuba komen. Jelas sir. Right? Sambil-sambil dengar tu kan, slowly, okay, anda tap screen. Janganlah anda push sangat. Okay? Kalau macam anda push, tap screen, okay, bagus untuk kami, tapi tak bagus untuk anda. Sebab anda mungkin fokus pada tap screen, okay? Tapi sambil-sambil mendengar tu, cuba jari tu gerak-gerakkan perlahan-lahan, tap screen. Alright, okay, jom. Sambil-sambil tu, okay, ada banyak contoh lain saya nak bagi lepas ni, tapi sementara tu mungkin ada yang baru join, welcome to the session. So ni adalah sesi live bersama dengan iFiking English. Dan hari ni kita tengah belajar tentang stop
dengan stop to. Apa beza dia? Right? Nampak macam ringan topik ni. Tapi dia jadi berat. Sebab apa? Berat apa? Sebab banyak orang salah faham. Especially penggunaan stop to. Banyak orang salah faham dan kefahaman dia adalah bercanggahan, berlawanan daripada maksud sebenar. So itu yang kami tengah nak bantu hari ni dalam sesi programmer pada hari ni. So yang mana belum follow kita boleh tekan button follow ID ataupun kita punya account TikTok IFK English ni, right, supaya anda tak terlepas sesi live kita pada masa-masa akan datang. Sebab kami percaya setiap live kami buat setiap hari ada banyak sesi live So setiap slot sesi live tu kami akan touch satu perkara tentang grammar. Sebab kami tahu banyak orang ada isu tentang grammar. Tapi kita sentuh topik random lah. Tapi still anda boleh belajar sesuatu dalam sesi live kita. So kalau kata anda tak nak terlepas, anda rasa sesi live ni membantu anda, jangan lupa tekan button follow. Alright? Atau mungkin ada yang tengah cari kelas bahasa Inggeris. Saya tahu kita nak gunakan tahun 2006 ni, kita nak breakthrough tahap bahasa Inggeris kita. Kalau anda tengah cari kelas bahasa Inggeris, untuk anda nak improve bahasa Inggeris anda, improve in terms of communication. Sebab apa? Sebab kat office kita selalu buat presentation, kita bercakap dengan klien, ataupun kita gunakan bahasa Inggeris dalam group discussion, dalam meeting. So banyak orang terkesan sebab lemah bahasa Inggeris, dia tak boleh nak tunjukkan dia punya real potential, dia punya true potential dalam meeting dan sebagainya. So dia dilihat sebagai pekerja yang underperform. Padahal dia bagus, skill bagus, experience bagus, okay? Tapi sebabkan lemah bahasa Inggeris, ataupun kita panggil language barriers lah. Okay? Buatkan dia dilihat sebagai pekerja yang tidak produktif ataupun tidak menyumbang. So siapa-siapa yang mungkin tengah riki-riki kelas bahasa Inggeris, anda nak tahu tentang IFK English ada package pelajaran tak? Ada kelas tak? Okay, kalau kata anda nak tahu, okay, anda tengok di bahagian bawah sekali. Di bahagian kiri sekali ada button yang boleh anda tekan. Tekan button tu, anda masukkan detail anda seperti nama anda, nombor telefon anda. Nanti sebentar lagi tim kami akan WhatsApp anda untuk nak bantu anda tanya soalan kan. Contoh macam anda nak tanya tentang package kita dan sebagainya. Ataupun mungkin kalau kata anda berhasrat nak join trial class dulu. Sir, saya tak nak jadi pelajar lagi sir. Saya tak nak ikat komitmen lagi, tapi saya nak test dulu. Ibarat macam nak beli kereta tapi tak nak beli terus, nak test drive dulu. Test drive kan percuma kan, right? Okay, so kalau kata anda nak test dulu, experience belajar bersama dengan kami boleh berikan kepada anda 2 kali slot trial session. Okay, 2 kali slot trial session. Satu slot ni 2 jam. So anda dapat 2 slot trial session, jumlah dia adalah 4 jam. 2 jam, 2 jam. Right? So dalam trial session ni anda boleh belajar, of course. Kita akan belajar, anda akan belajar. Dan yang menarik dia adalah di situ anda boleh gunakan peluang untuk nilaikan sendiri. Adakah cara kami, teknik kami, okay, sesuai dengan anda, boleh bantu anda faham ataupun tidak. Dan sekiranya kalau kata anda rasa sesuai, anda rasa macam cara IFK English best, okay? So mungkin anda nak tahu tentang package-package yang kami ada, so anda boleh tanya dan kami akan bantu anda. Package mana yang sesuai dengan anda. Right? Sebab kita ada banyak package dan setiap package ni kami craftkan mengikut keperluan orang. Ada orang mungkin sesuai dengan package A. Mungkin ada orang sesuai dengan package B. Mungkin ada orang sesuai dengan package C. So kalau kata untuk anda tahu detail tentang package yang kami ada, anda tengok di bahagian bawah sekali, di sebelah kiri sekali. Tekan tu, masukkan nama anda, nombor telefon anda, kami WhatsApp anda, yang paling anda request terus. Kata saya nak join trial session lah. Saya nak join trial session. So anda boleh pilih. Kami boleh bantu anda buat pilihan slot. Sebab untuk pengetahuan anda, kami ada kelas dengan pelajar-pelajar sebenar kami setiap malam Isnin hingga Jumaat. So kelas ni yang boleh anda join untuk anda boleh belajar dan anda boleh nilaikan. Itu kita panggil trial session kita. Saya pernah join IFK English 2022. Hasilnya saya dah tak malu nak speaking. Amazing. Sal Aris Basri, Alhamdulillah. Mantap. Okay. Amazing. Teruskan praktis Sal Aris. Okay. Jadi insyaAllah bila anda terus praktis, gunakan teknik kita tu, okay, belajar, faham, kemudian kita praktis, kemudian kita ulang. Tu je yang kita buat kan. Anda buat begitu saja dan insyaAllah anda akan nampak improvement dari semasa ke semasa. Amazing, Sal Aris Basri. Mantap. Okay, jom saya bantu anda untuk contoh yang berikutnya. Okay, nampak? I stop working at 6 PM. Okay, I stop working at 6 PM. So maksudnya dulu habit saya mungkin saya langgar aja. Selagi ada kerja banyak apa semua saya langgar aja. Saya buat aja kerja. Okay. Tapi sekarang ni mungkin saya nak amalkan work-life balance. Sebagai contoh, anything happen, okay, saya akan berhenti kerja pada pukul 6. Buatlah kerja gila-gila sebelum tu. Tepat pukul 6, saya akan berhenti buat kerja. So itulah dia. I stop working at 6 PM. Saya berhenti kerja pada pukul 6. Pukul 6 memang saya akan stop buat kerja dan saya akan buat perkara lain. Balik rumah, okay, spend time dengan keluarga dan sebagainya. So itu jelas ayat nombor 1 tu jelas. I stop working at 6 PM. Pukul 6 petang saya berhenti buat kerja, terus saya balik rumah. Terus sambung besok lah maksudnya kerja tu. So ini contoh ayat, okay, contoh ayat saja. Saya bagilah situasi untuk bantu anda faham kenapa ayat ni keluar. Contoh mungkin dulu dia jenis yang buat kerja pulun sampai pukul 2, 3 pagi, 4 pagi. Tapi now mungkin dia ada health issue kesihatan.
Dan mungkin doktor dia kata, okay, start fikir, okay, balancekan waktu kerja dengan waktu dengan diri sendiri untuk ada mental health punya isu tu dapat kita solve. Sebagai contoh, nak ada work time balance supaya kita ada quality time dengan diri sendiri, dengan family. So lepas tu dia kata, okay, I stop working at 6 PM. Itu jelas tu ayat yang atas ni. I stop working at 6 PM. Ulang. Cuba ulang sebut. I stopped working at 6 PM. Amazing. Good. Right? Okay, now kalau kata macam ayat nombor 2 tu. Ayat nombor 2 tu adalah I stopped to work on the new project. Okay? Ni kalau kata ayat nombor 2 ni yang saya risaukan ni. Kalau orang tak tahu ataupun dia tak mahir grammar, ayat nombor 2 dia akan rasa macam I stopped to work on the new project. Dia dengar orang cakap, I stopped to work on the new project. So dekat sini dia akan cakap, oh, dia ni jenis yang mindset orang lama lah. Dia nak buat projek-projek lama, cara-cara lama, projek-projek lama ni yang dia nak teruskan. Walaupun dah bertahun-tahun tak siap, dia nak fokus lagi pada projek-projek lama. Projek-projek baru yang datang dekat dia, semua dia reject. Itulah dia kalau kata kita tak faham ayat nombor 2 tu. Sebab kita dengar, I stop to work on the new project. Saya berhenti bekerja untuk projek-projek baru. Saya nak fokus pada projek-projek lama yang belum siap ni. Itulah yang berlaku bila kita tak ada kefahaman. Tapi sebenarnya, apa maksud ayat nombor 2 tu? Ayat nombor 2 tu adalah, I stop to work on the new project. Ayat nombor 2 tu maksudnya, saya berhenti buat apa yang saya tengah buat sekarang ni. Okay, saya biarkan dia ada tim yang run benda ni. Saya berhenti buat benda ni yang saya tengah buat sekarang sebab saya tengah fokus. Saya nak fokus pada projek-projek baru. Itu sebenarnya. Okay. I stop to work on the new project. Saya berhenti buat apa yang saya buat sekarang. Saya delegate, saya hand over pada tim-tim lain untuk mereka teruskan pada projek-projek lama, projek-projek yang kita dah buat sekarang ni. Dan saya berhenti tu tujuan dia apa? Saya nak work on the new project. Okay, saya nak mula fokus pada projek-projek baru. Dapat tak? So itu maksud ayat nombor 2 yang sebenarnya. Bukan yang tadi tu. Bukan je macam, saya dah berhenti dah buat projek-projek baru ni. Projek-projek baru ni semua tak guna lah. Saya dah berhenti dah. Okay, I stop to work on the new project. Saya dah berhenti buat projek-projek baru. Saya nak fokus pada projek-projek yang lama-lama ni. Projek-projek yang belum siap ni. Ataupun projek-projek lama yang dah siap ni tapi saya nak naik. Saya nak improve. Saya nak upgrade. Bukan itu maksud dia. Okay. Nombor 2 ni adalah maksud dia apa? I stop. Saya berhenti to work on the new project. Sebab saya nak mula fokus pada projek-projek baru. So itulah maksud yang nombor 2 punya ayat. Jelas tak? Saya harap anda jelas. Okay, saya ada contoh lagi tak? Ada banyak lagi contoh. Jom tengok contoh yang berikutnya. Okay. Contoh yang berikutnya. Date 1. Okay. Hi Date 1. Baru join the session. Okay. So welcome to the session. Ada tak yang baru join kita yang belum follow kita? Saya suggest kepada anda boleh follow account TikTok IFK English supaya anda tak terlepas sesi live kita. Sir, hari ni lepas tengah hari ni ada live lagi ke? Ada, okay. Dengan saya sendiri pun insyaAllah pada sebelah petang ada 2 kali slot lagi. So anda join slot menyambil 30 minit, 40 minit, anda dapat belajar satu perkara tentang grammar. Dapat belajar satu perkara tentang grammar. So siapa-siapa yang belum follow kita, tengok dekat atas ni, okay, anda boleh tekan. Anda boleh follow. Okay, follow account TikTok IFK English. Okay, jom tengok contoh sekarang ni. She stopped talking when the teacher entered. Ini jelas kan? Clear kan? Right? Ayat ni clear kan? She stopped talking when the teacher entered. Maksudnya tadi mungkin dia tengah berbual, pompet dengan kawan-kawan dia. So bila cikgu masuk kelas, terus dia berhenti bercakap. Itu clear. She stopped talking. Okay, aktiviti yang dia buat tadi adalah dia bercakap. Biasalah kan? Itu normal. Sebelum cikgu masuk, sebelum pensyarah masuk. Sometimes itulah kita berbual dengan kawan. Tapi sebabkan respect pada cikgu yang masuk tu, okay, ini masa belajar sekarang. Cikgu dah mula masuk. So dia berhenti bercakap. She stopped talking when the teacher entered. Dia berhenti bercakap bila cikgu masuk. Yang itu clear kan? Ayat nombor 1 clear kan? Okay, mantap. Okay, now ayat nombor 2. She stopped to talk to her friend. Nampak tak? Cuba tengok ayat nombor 2. Ayat nombor 2 ini ataupun stop to ni, ini merisaukan saya. Kenapa saya risau? Sebab saya care pada anda, saya concern pada anda. Saya faham dan macam mana perasaan ni orang salah faham ni. Okay, tengok contoh nombor 2 tu. Kalau orang tak betul-betul faham, dia akan cakap, she stopped to talk to her friend. Oh, maksudnya dia dah tak bercakap dengan kawan-kawan dia dah. Itu yang orang salah faham tu. Kalau itu yang anda faham by listening to this sentence, okay. Apa ayat dia? She stopped to talk to her friend. She stopped to talk to her friend. Wih, apa hal? Dah tak bercakap dengan orang, kenapa? Itu pula yang dia faham. Sebab ayat tu dia nampak macam dia ni dah berhenti bercakap dengan kawan-kawan dia.
Dia memang ada kawan, tapi dulu dia suka bercakap dengan kawan, sekarang dia dah berhenti bercakap dengan kawan-kawan dia. Itu pula yang kita faham. Nanti kan kita mula simpati kenapa? Pernah kena tikam ke? Kawan kau cakap buruk ke? Depan cakap lain, belakang cakap lain, kawan talam dua muka ke? Yang kau berhenti cakap dengan kawan tu. Okay, kita nampak, kita care kan? Padahal sebenarnya kita silap faham. Sebenarnya kita silap faham. Okay, itu maksud dia. Ayat nombor 2, she stopped to talk to her friend. Bukan je dia berhenti bercakap dengan kawan-kawan dia. Maksud dia terbalik pula. Maksud dia adalah she stopped. Dia berhenti apa yang dia tengah buat sekarang. Contoh tadi dia tengah belajar. Ataupun dia tengah bekerja. Ataupun dia tengah apa jugalah yang dia tengah buat. Dia berhenti sekejap. Untuk apa? Berhenti untuk bercakap dengan kawan. Nampak tak salah faham tadi kan? Tadi kita faham, dia dah berhenti bercakap dengan kawan. So sekarang dia bercakap dengan siapa? Dengan kucing ke? Itu silap faham kita pada ayat ni. Okay? She stopped to talk to her friend. Bukan dia berhenti bercakap dengan kawan. Bukannya now dia bercakap dengan pokok, dia bercakap dengan kucing. Bukan itu maksud ayat nombor 2. Ayat nombor 2 maksud sebenar dia adalah dia tengah doing something, dia tengah buat something dan dia berhenti sekejap. Take a break. Okay? Take a break. Berhenti sekejap untuk bercakap dengan kawan. Nampak tak? So maksud dia berlawan kan dengan apa yang kita faham tadi? So tu anda kena hati-hati. So ayat dia, okay, jom kita sebut lagi sekali. She stopped to talk to her friend. Maksud dia apa? Dia berhenti sekejap. Take a break. 5 minutes break. Okay? Berhenti kejap. Daripada buat kerja tadi, berhenti kejap untuk apa? Untuk nak bercakap dengan kawan-kawan. Contoh, kerja dia memang perlukan fokus. Dia tak boleh bercakap masa tengah buat kerja sebab perlukan fokus. Nak pula melibatkan nombor, melibatkan duit. Silap kira nanti kan bagi impact, loss dan juga profit company sebagai contoh. So masa dia bekerja memang dia diam, dia diam. Dan lepas tu dia rasa macam okay, ada kawan dia datang kebetulan. And then dia stop sekejap, dia pause sekejap kerja dia, take a break. Okay, dia berhenti sekejap untuk bercakap dengan kawan. Okay, stop kejap. Siti, ni nak tengah hari ni makan mana kejap lagi? Oh ya ke? Tunggu aku kita makan sekali lagi tunggulah aku habis kerja pukul 1 kan. Kita pergi makan sekali. Nampak tak? So dia berhenti sekejap untuk bercakap. She stopped to talk to her friend. Dia berhenti sekejap untuk bercakap dengan kawan. Jelas Saya harap jelas. Okay, cuba ulang lagi sekali. She stopped to talk to her friend. Okay, ulang. She stopped to talk to her friend. Amazing. Mantap. Good. Okay, now kita tengok contoh lagi. Ada banyak contoh. Okay. Supaya apa? Bila kita dah mula faham, ni penting dengar betul-betul. Sometimes bila kita rasa kita dengar, kita faham. Kita dengar, explain, okay, dengar macam faham. Right? And then kita buat satu round, kita dengar, kita sebut, kita rasa macam kita faham. Tapi kalau kata anda tak terus praktis, tak buat berkali-kali, ada possibility apa yang anda dengar dan anda faham ni akan terlupa. Nak pula tengah hari sekarang, kita pergi makan tengah hari, kita bantai makan ayam percik, okay? Masuk ayam masak lemak, gulai itu, gulai ini, sambal belacan, nasi putih tambah. Okay? Balai pula dengan teh ais sebagai contoh. So ada possibility dengan kita senang terlupa. So apa yang saya minta anda buat sekarang, bila anda dengar, anda faham, saya ajak anda praktis, meaning saya ajak anda sebut. Sebut sama-sama ayat ni. Supaya apa? Bila kita sebut ni, kita praktis. Apa yang kita dengar, apa yang kita tengok dekat skrin sekarang, kita dah faham dah. Okay? So bila sebut, kita praktis. Dan bila saya bagi contoh yang banyak. Kenapa saya kena bagi contoh yang banyak? Nak ikut 1-2 contoh cukup lah. Anda dah faham dah kan? Tapi saya tahu saya kena bagi contoh banyak dan saya kena ajak anda untuk ulang. Sebut. Ulang sebut. Sebab apa? Itu proses kita tengah praktis dan kita tengah ulang. Sebab bila kita ulang banyak kali, insya-Allah dia melekat, dia lasting dalam kepala. Jelas Okay, now sekarang tengok. He stopped drinking coffee last month. Ulang. He stopped drinking coffee last month. Lagi sekali kita ulang. 3, 2, go. He stopped drinking coffee last month. Okay, maksudnya apa? Ini jelas kan? Maksudnya dia dah berhenti minum kopi bulan lepas. Mungkin doktor dia punya nasihat, awak ni ada migraine, and then migraine awak ni agak severe, okay, agak hebat juga, agak kuat juga penyakit migraine awak. So saya cadangkan awak untuk satu tempoh masa, sementara nak tunggu migraine awak recover, berhentilah minum kopi dulu. Oh, rupanya dia dah berhenti dah. Dia ikut nasihat doktor dia. Okay, bila dia berhenti minum kopi? Sejak bulan lepas. Bulan lepas dia dah berhenti minum kopi. So dapat So ayat ni clear kan? He stopped drinking coffee last month. Maksudnya dia dah berhenti minum kopi bulan lepas. So sampai satu tempoh masa ketika dia buat medical check up, doktor dia kata dah okey dah, mungkin dia boleh minum balik kopi tapi dalam kuantiti yang sedikit dan terkawal. Dapat So ini adalah he stopped drinking coffee last month. Okay, ulang.
he stopped drinking coffee last month. Okay. So, masalah dia adalah dekat ayat nombor 2 ni. Ayat nombor 2 ni, kalau anda tak betul-betul faham, anda akan ingat maksud ayat nombor 2 sama macam ayat nombor 1. Okay? Nampak? Contoh. He stopped to drink some water. Okay? He stopped to drink coffee. Sebagai contoh. He stopped to drink coffee. Contoh lah kan, anda buat kan. Okay, maksudnya anda akan faham, oh dia dah berhenti minum kopi. Oh dia dah berhenti minum air. Sebagai contoh kan. So itu bukan. Maksud ayat nombor 2 tu adalah, dia berhenti sekejap. Mungkin tadi dia tengah buat apa? Dia tengah menaip ke? Dia tengah dengar lagu ke? Mungkin dia tengah edit video ke? Mungkin dia tengah mengajar ke? Apa jugalah perbuatan yang dia tengah buat tadi. Dia tengah bekerja ke? Dia berhenti sekejap dan semata-mata apa? Dia berhenti sekejap semata-mata untuk minum air. Itu maksud dia. He stopped to drink some water. Bukan je dia berhenti minum air. Bukan je macam, oh he stopped to drink some water. Really? So dia minum apa sekarang ni? Aku tak minum air. Minum susu aja ke? Nampak sebagai contoh kan? Minum teh aja ke? Minum kopi aja ke? Tak ada kali semua tu adalah air juga. So kau cakap dia berhenti minum air. Pelik betul. Bukan dia berhenti minum air. Dia berhenti buat apa yang dia buat untuk minum air. He stopped to drink some water. Jelas Maksudnya apa yang dia tengah buat, dia berhenti sekejap untuk minum air. Okay, cuba anda ulang lagi sama-sama dengan saya. Okay, 3, 2, go. Okay, ulang. He stopped to drink some water. Okay, ulang lagi sekali. 3, 2, go. He stopped to drink some water. Amazing. Okay, good. Okay, jadi siapa-siapa yang mungkin ada dalam sesi yang baru join, keluar masuk kan. Kalau kata anda belum pernah follow akaun TikTok kita, anda boleh tekan button follow, right? So, welcome to the session. Salam kenal. Ini adalah slot live bersama dengan IFK English untuk slot programmer. Setiap kali kita live, kita akan touch perkara-perkara tentang grammar ni. Sebab apa? Sebab kami tahu antara salah satu masalah ramai orang dewasa yang struggle nak speaking. Bila kita tanya, salah satu masalah utama dia adalah grammar. So, sebagai kata kesedaran ni, maka kita wujudkan slot programmer ni untuk bantu anda improve grammar anda. Jelas-jelas? Alright, mantap. Alright, atau mungkin ada yang tengah cari kan, sir, nak try lah dulu, ada tak trial session dengan IFK English ni? Sebelum saya buat decision nak jadi pelajar ataupun tidak, ada tak trial session yang boleh saya join supaya saya boleh nilaikan IFK English punya kaedah pembelajaran? Penting tau, supaya anda boleh nampak. So, kita ada banyak provider. Saya pun tak kata IFK English adalah yang paling suitable dengan you. Saya tak cakap macam tu. Tapi daripada anda fikir IFK English sesuai ke tak dengan saya? Sesuai ke tak dengan saya? Daripada anda berteka-teki, so join trial session kita. Trial session ni anda akan belajar dalam sesi kelas dengan pelajar-pelajar sebenar kami. So definitely anda akan belajar tu nombor 1. Dan anda boleh nilaikan. Dalam proses pembelajaran tu anda boleh nilaikan. Adakah cara kami, teknik kami, formula kami benar-benar sesuai dengan anda ataupun tidak? Dan sekiranya kalau kata macam anda rasa best, anda rasa sesuai, anda nak teruskan dengan kami, so mesti anda nak tahu tentang maklumat package pelajaran yang kami ada kan, betul kan? Okay, so untuk anda dapat maklumat macam ni, cara dia simple lah. Okay, anda tengok dekat bahagian bawah sekali. Pergi dekat bahagian bawah, pergi dekat bahagian kiri sekali. Tengok di bahagian bawah sekali, di bahagian kiri sekali. Ada button yang boleh anda tekan. Okay, anda boleh tekan button tu. Dan anda boleh isikan detail anda. Nanti tim kami akan WhatsApp anda selepas ini. Okay, kita akan bantu anda untuk buat pilihan slot. Mana slot yang anda rasa anda nak join. Okay? Kita akan bagi berapa slot? 2 slot. 1 slot 2 jam. So anda akan dapat pilihan 2 slot. Durasi dia 4 jam. Anda boleh belajar dulu. Belajar dengan kami, okay? Dengan pelajar-pelajar kami yang lain. Dan anda boleh nilaikan cara kami sesuai ataupun tidak. Okay? Alright, good. Okay. So, jom tengok. Yang baru join, sekarang ni kita nak belajar perbezaan stopped dengan stop to. Okay? Okay, cuba tengok contoh ayat yang pertama dekat atas kepala saya ni. I stopped because I was tired. Okay, ulang lagi sekali. I stopped because I was tired. Okay, I stopped running sebagai contoh. Okay, saya berhenti berlari. Kan, berhenti berlari. I stopped running because I was tired. Saya berhenti berlari sebab saya keletihan. Itu jelas lah kan? Contoh ya, tertinggal perkataan running tu sepanjang tu. I stopped running because I was tired. Saya berhenti berlari sebab saya keletihan. Saya penat. Jadi saya berhenti lari. I stopped running because I was tired. Itu ayat yang pertama. Okay, contoh ayat yang kedua, anda nampak? I stopped to run across the street. I stopped to run across the street. Maksudnya bukannya dia berhenti berlari. Okay? Dia berhenti buat kerja dia untuk dia berlari melintas jalan. Itu maksud dia. Tadi mungkin dia tengah buat kerja kan, sementara tunggu traffic clear. Okay, dan sekarang ni dia berhenti buat kerja tu dan dia, kenapa dia berhenti? Untuk berlari melintas jalan. Itu maksudnya. Okay, maksudnya dia berhenti buat apa yang dia buat tadi sebab dia nak lari melintas jalan. Bukannya dia stop berlari melintas jalan. Bukannya macam anda faham, okay, I stop to run across the street. Bukannya, okay, saya stop berlari melintas jalan. Okay, itu maksud dia.
Oh, dulu dia berlari, ya, betul. Dulu dia berlari. Sekarang dia nak berhenti berlari dah, dia nak mula berjalan, melintas jalan. Bukan itu maksud dia. Bukan itu maksud dia. Maksudnya, dia tengah buat something sementara menunggu tengok, okey. Kan ada dia punya lampu kan, lampu indikator yang bagi tahu okey dah boleh mula berjalan. Okey, kena stop, berdiri dulu, waiting dulu, menunggu dulu. Betul kan? So mungkin sementara menunggu tu, let's say dia ada kedai. Kedai dia adalah dekat jalan tu. Mungkin dia buat kerja dulu sementara nak tunggu boleh melintas. Okay, dan kemudian dah boleh melintas dah. So dia stop, dia berhenti buat benda tu untuk berlari melintas jalan. Okay, I stop to run across the street. Tu maksud dia. Dia berhenti buat kerja dia untuk dia berlari melintas jalan. Dia berhenti sebab nak melintas jalan. Jelas Amazing, mantap guys. Right, good. Okay, so kalau kata anda jelas, bagus. Okay, special tips dia apa tadi? Stop campur dengan verb yang ada ing. Stop smoking. Okay, stop playing badminton at night, stop drinking coffee, itu jelas. Okay, yang stop drinking coffee itu adalah berhenti minum kopi. Stop playing tennis, maksudnya dia berhenti main tenis. Dapat stop staying up late, dia dah berhenti dah berjaga lambat. Sekarang dia dah mula rasa macam penting untuk ada tidur yang cukup. So dia dah berhenti staying up late sebagai contoh. Jelas stop staying up late, itu jelas, itu very jelas. Tapi kalau kata macam stop to, lepas tu dia masukkan aktiviti, so anda kena jelas maksudnya ke sini, dia bukannya, contoh macam stop to smoke, bukannya macam dia berhenti merokok. Tapi dia berhenti buat apa yang dia buat untuk dia mula merokok. Jelas saya harap anda jelas. Okay, so amazing kalau kata anda rasa anda dapat sesuatu, okay, amazing, senang aja sebenarnya kan. Okay, dan mungkin ada yang nak tahu kan, tadi saya beritahu tentang sesi trial kelas dan sebagainya. So ada tak testimoni? Okay, untuk setiap sesi kita kami akan tunjukkan ni testimoni kita. Cik Sherry Saleh, nampak tak dia bagi tahu? Dia bagi kita 5 star dekat Google review dekat situ. Okay, saya suka cara Mr. Azhar dan Mr. Anis memberi penerangan. Dia kata alhamdulillah, terima kasih Cik Sherry Saleh. Saya lebih faham dan saya ada improvement dalam pertuturan. Thank you. Okay, saya tunjukkan ni bukan sebab nama saya disebut dalam tu ni yang saya paparkan dekat anda sekarang ni. Okay, bukan sebab Cik Sherry Saleh ni sebut nama saya Mr. Azhar dekat situ. Bukan. Tapi saya tunjukkan dekat sini sebab saya nak tunjukkan kepada anda betapa Cik Sherry ni excited lepas dia ada improvement dalam pertuturan. Apa yang berlaku dalam sesi kelas sebenarnya? Kenapa dulu sehingga sekarang dia jumpa FK English sekarang baru dia kata dia ada improvement. Dan dia kata dia suka cara saya dan juga Miss Anis bagi penerangan. Nampak tak? So apa yang berlaku dalam sesi kelas? So ini pengalaman yang Cik Sherry ni ada ni lah yang kami nak share dengan anda. So mungkin anda tertanya-tanya kan apa sebenarnya yang best dalam sesi kelas ni? Apa yang buatkan Cik Sherry ni begitu excited sampai dia bagi 5 star rating pada IFK English punya Google review? Apa yang dah berlaku sebenarnya sampai dia claim, dia kata dia ada improvement dalam pertuturan? So sebenarnya apa yang berlaku? Inilah pengalamannya lah yang kami nak anda pun dapat sama-sama. Kami nak anda dapat sekali pengalaman yang macam Cik Sherry ni ada. Okay? Betul ke dalam kelas sangat-sangat interaktif? Betul ke dalam kelas sangat-sangat menarik? Betul ke sampai Cik Sherry ni sampai kata ada improvement? Wow. So kalau kata Cik Sherry dapat improvement, insyaAllah anda pun boleh dapat. So that's why kita nak ajak anda join trial class kita. Siapa-siapa yang belum join trial class kita, anda boleh request untuk join trial class supaya anda ada pengalaman macam Cik Sherry ni. Okay, so macam mana cara nak join trial class tu? Anda tengok di bahagian bawah sekali, di sebelah kiri sekali, ada button yang boleh anda tekan button tu. Okay, anda masukkan detail anda, nama, nombor telefon dan sebagainya. Nanti kan sebentar lagi tim kami akan WhatsApp anda, kami akan bantu anda untuk buat susunan slot. Okay, slot mana yang anda nak, yang anda available, anda boleh bagi tahu kami akan tentukan anda masuk slot yang mana satu. Dan insyaAllah anda boleh join sesi trial session kita. Jelas? Alright, macam mana cara dia? Tengok di bahagian bawah sekali, di sebelah kiri sekali. Okay guys, well done. Kita dah sampai ke penghujung, amazing. Alright, jadi siapa-siapa yang mungkin nak tahu juga tentang maklumat package kelas kita, sama juga buat perkara yang sama. Di bahagian bawah sekali, di sebelah kiri sekali ada button yang boleh anda tekan. Alright, untuk yang baru join kita, welcome to the session. Okay, kita dah sampai ke penghujung. Tak apa, mungkin anda terlepas sesi kita pada sebelah tengah hari ni. InsyaAllah anda takkan terlepas untuk sesi kita pada sebelah petang nanti. Right, cara dia simple. Yang belum follow kita, tekan button follow dekat atas. So, bila anda tekan button follow, insyaAllah anda akan dapat notifikasi. Kami akan terpampang dekat anda punya TikTok tu sekiranya kami live. So anda boleh nampak, button berklip. So FK tengah live. So anda boleh join. Kenapa penting join live ni? Anda boleh belajar secara percuma berkenaan dengan grammar dalam setiap sesi live kita tu. Cuma topik grammar tu kita pilih random lah. Right. Okay, siapa-siapa yang belum follow kita, anda boleh follow kita dulu. Terima kasih banyak semua. Right, siapa yang ada dalam sesi lagi sekarang ni saya nak tengok. Okay, yang ada dalam sesi kita ada Sal Aris Masri, okay, rambut-rambut putih, okay.
Mumika, Leila Majid, okay, dan juga yang lain-lain lah. Terima kasih banyak-banyak semua. Alright. Saya stop dulu kat sini. Okay, selamat menjamu selera waktu makan tengah hari sekarang ni kan. Okay, saya tahu anda akan pergi lunch. Okay, selamat menjamu selera semua. InsyaAllah ada rezeki, ada kelapangan. Okay, kita akan jumpa balik dalam sesi live kita pada masa akan datang. Bila yang akan datang yang terdekat saya petang nanti. Okay, pada petang nanti ada 2 kali slot live lagi. 2.30 insyaAllah. 2.30 sampai 3.30. Kemudian pukul 4.30 sampai 5.30. Alright guys. Jumpa lagi anda nanti. Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera. Bye-bye. Jumpa lagi.